Assalamualaikum geng. Jumpa lagi bersama aku Selangor geng. Aku macam biasa geng nak turun mancing. Aku nari bertiga geng. Aku bersama Farid, bersama Ahmad. Aku tiga geng nak ketuk-ketuk main kunjik geng. Cari-cari anak ikan ke apa geng ada strike. Cuma cuaca lah geng. Cuaca mendung geng. Sekarang masuk musim hujan Kita nak cuba je ketuk-ketuk. Okay, semoga ada strike nya geng. Okay, stay tune geng Right. Okay geng, macam biasa kita menggunakan 15 gram Macrojig. Kita ketuk-ketuk je geng bawah ni. Semoga ada yang sudi. Jauh depan ni je. Tengok ketuk-ketuk kat sini ada tak. Tak tahu ada air jernih ni. Air cantik ni jernih. Apa loncat tu? Ikan. Ada ikan tu kat situ. Talang lah tu katnya. Talang ke GT ke. Makanlah wahai ikan. Cuaca mendung ni geng. Cari strike. Kalau ada lah. Tak ada nak buat macam mana. Cuba je. Mana GT ni? Macam anak ungar ni. Buat umpan. Dah macam nak demam ni bang. Semalam. Strike pertama. Strike pertama. Alhamdulillah. Ada geng. Alhamdulillah rezeki strike pertama. Dia ada geng, dia ada. Mantap. Kita cari lagi. Aduh, lagi tak buat gelap lagi. Okay, cantik. Alhamdulillah rezeki. Ini kan kira. Boleh. Kira boleh bang. Boleh je. Nampak seekor ikan mengkerong. Bukan kerong ni, nama dia ikan sekit tu kan bukan kerong. GT geng, off camera. Tadi aku dah on lama, lepas tu dia strike geng GT. Terbaik. Bang jap. Alhamdulillah ada juga yang hidup. Cari lagi geng. Tak. Betul tu boleh. Cari je, ketuk je. Tak kisah. Off camera pula. Aduh, betul strike. Reset dah bang. Makan lagi wahai ikan. Sementara air pasang lagi ni. Mat, kau kena baling jauh sikit Mat. Oh shit, sebab dia dah, kita patutnya bentuk bot tu dekat dengan dia. Kau kena baling jauh lagi sikit Mat. Jauh lagi sikit. Orang kat belakang ni kena baling jauh nampak. Kau lagi jauh lagi. Dia punya spot kat sana. Bot kita pusing ni, tak cantik. Kau lagi jauh sebab kau depan. Okey, mantap. Jangan baling kat tali sawit sudah. Cari. Baru balik, baru jatuh rabut geng. Aduh, baru jatuh rabut. Baru nak cakap. Ulu strike. Ucut lagi. Kasar ni. Ulu man. Dia tengah dekat bawah ni. Rabut lagi ya. Ulu. Strike. Ulu bawah je mat. Ketuk bawah je. Bunga kasar mak. Naik terus. Ini bunga kasar ni. Mantap. Ketuk mat. Aduh, rabut lagi.
Apa Mat? Dia tengah banyak kat bawah ni Mat. Mantap Mat strike. Ya naik tu Mat. Kecil masuk dalam tu Mat. Dua tiga kali apa ni? Ada sayangnya. Masuk juga apa? Yang besar tak ya? Besar masuk sini. Kecil masuk situ. Oh ni. Ulu depan sana Mat. Dia dah berpusing ni. Depan sikit. Sana. Yes, situ. Yes. Tempat engkau tu tepat tu. Aduh, 2-3 kali makan kabut. Sesuai Mat. Okey. Gulung. Jangan tahan. Gulung. Jangan tahan. Nanti sangkut ni. Takut kerapu. Okey. Dah timbul tak apa. Kasar ni Mat. Layan Mat. Layan. Dia naik longgar sikit. Kasar. Sauk. Sembah sauk. Cepat sauk. Kasar ni. Kerapu. Sini Mat. Sini Mat. Ulu sini Mat. Alhamdulillah. Farid lambat. Aku tak boleh tengok. Tak kena cepat. Buka Man. Kerapu. Kan betul tak aku cakap? Betul lah. Kerapu lah betul. Keluarkan je dulu daripada ni sauk. Ngam-ngam duduk dekat ni. Buat pusing tak? Apa Mat? Tak apa. Lepas. Tali buka sikit. Sauk kita pula berpusing ni. Aduh. Tak apa biar je. Dekatkan aku. Jangan tolong dekat tali sahu pula. Mantap. Besar. Sini lah dekat pelajar ni. Sini. Dah. Pengaruh ringtone kau sampai habis semua dia. Kau dah boleh hafal Mat? Strike. Oi, unga kasar. Dia ada geng, dia ada. Mantap. Cari lagi. Abang sikit geng dia makan geng sebab air mungkin air dah ni kan. Lagi kita tunggu lagi. Ada lagi ni kita tunggu lagi. Buka sikit ni bil am ni. Susah nak buka ikan. Aku ni strike juga. Strike juga. Lucut. Nah tolong. Saya punya yang strike macam mana ni? Slow cantik. Sosok gini sedap ni. Umpan. Farid buang ikan lah Farid. Aduh. Apa? Ulu. Alasan nak ulu lah. Apa? Ulu bawah ni dia makan tadi. Dah lagi ceng. Take strike. Cari lagi tambah strike. Makan lawah ikan. Sangkut dengan tali amat tu. Tarik Mat. Balik kat kayu tu. Dah rabut. Rabut pula dah makan. Jatuh rabut pula. Air surut ikan dah tak makan lagi. Aku rasa nak balik lah. Jadi lah lepas geng. Aku ada bela ikan hidup tu geng. Ikan anak-anak ikan jenahak geng. Dengan Seiko GT. Aku nak besok ada trip pergi dekat Batu Pahat geng. Dekat Punggol. Ingat nak bawa atau aku pergi nari pergecaran anak ikan jenahak. Yang besar pun ada juga kerapu. Nanti aku tengok masa ni kan. Lah ada jugalah strike nari. Alright. Okay, habis dah aku macam ni. Target aku nak cari umpan ikan jenahak dapat geng. Betul geng, ada 8 ekor geng. 8 ekor yang hidup-hidup ni aku ambil. Yang besar-besar pun ada. Besar-besar ni ada 3 ekor jenahak, seekor kerapu dengan 8 ekor geng. Seekor GT dengan kecil-kecil ni anak jenahak geng. Ini memang aku nak buat umpan ni geng. Saya macam ni kan. Okeylah Mat. Kau situ pergi Mat.
Farid kita pergi cari lagi. Okay, masa aku lagi. Jangan lupa like, comment, share dengan saya. Apa lagi Assalam. Dah pukul padu kan.